Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasirul mu'minin wa musabbitul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir bi umurana wahlul 'uqdatam min alsalina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Yang diingati Tuan Pengerusi Surau yang berbahagia Tuan Haji Azmi Jaafar, yang diingati Tuan Bilal, Tuan Haji Bilal, yang diingati para jamaah ahli dan puasa, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sebagaimana yang kita janjikan dapatlah kita adakan pengajian fiqh yang mana mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berada di majlis ilmu ini diibaratkan sebagai berada di taman syurga. Kerana itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin berada di taman syurga, maka hadirlah ke tempat-tempat pengajian ilmu agama. Ya. Jadi mudah kita termasuk di kalangan mereka yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah SWT, di mana pada minggu-minggu yang lepas, ni minggu kedua dah ni, untuk bulan ni, untuk minggu yang pertama, untuk kali yang pertama untuk bulan ini, kita telah membicarakan tentang beberapa perkara lah. Itu antaranya tentang iqamah. Macam mana kita nak bangun daripada iqamah tu. Tak. Yang mana sebaiknya selesai iqamah tu barulah kita bangun. Kecuali dalam keadaan yang tertentu, seperti dalam keadaan yang kita ni sedang dalam keadaan contohnya kita ni uzur, ataupun kadang kita ni yang tak berapa cegas, lalu kita bolehlah bangun lebih awal sebelum iqamah tu selesai. Begitu juga kita juga dijelaskan tentang apabila didirikan solat wajib, maka tiadalah ketika itu solat sunat tahiyat masjid. Kenapa? Kerana solat wajib itu telah menjadi solat tahiyat masjid. Begitu. Jadi kalau kita datang masjid surau, tiba-tiba orang dah tunaikan solat maghrib, maka tak perlulah kita nak dahulukan solat sunat. Maka kita terus je masuk ke dalam saf untuk menunaikan solat wajib. Kerana solat wajib itu dah menjadi solat tahiyat masjid. Sebab apa? Sebab antara tujuan masuk masjid ini adalah untuk mendirikan solat. Kan tu kalau kita sahaja nak datang masjid surau, afdallah bagi kita menunaikan solat tahiyat masjid. Ataupun kita datang lebih awal. Tak. Bil awal itu bukan sekadar kita sempat untuk berada di saf, malah kita juga sempat untuk menunaikan solat-solat sunat yang lain. Tak, bila kita sampai awal, tak, mula-mula kita buat apa? Azan belum lagi. Kita buat solat tahiyat masjid. Tak. Sebenarnya solat mutlak tu niat aja solat mutlak. Sebenarnya solat mutlak tu adalah menjadi solat tahiyat masjid. Sama dengan solat wajib tadi. Walaupun kita tak niat salat tahiyat masjid, tapi salat wajib itu menjadi salat tahiyat
masjid. Faham tak? Jadi sama juga kalau dia kata suruh, dia kata tak boleh kita niat tahiyat masjid. Hanya boleh solat mutlak saja. Tak, kita sampai surau masjid, masjid tak apa, surau. Masjid tak apa, kita tunaikan salat tahiyat masjid, tapi surau. Tidak dibenarkan. Bahkan kita bolehlah menunaikan salat mutlak yang lain. Salat mutlak ni niat salat mutlak lah, saja aku salat mutlak. Kerana Allah Ta'ala. Atau 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya, sebenarnya pada pendapat saya, kalau kita nak compare dengan yang wajib tadi, sebab yang wajib itu dah menjadi solat tahiyat kepada kita. Begitu. Jadi apa-apa solat pertama yang kita lakukan bila kita hadir ke surau masjid, itulah solat tahiyat masjid. Yang penting bila kita datang ke masjid, surau, kita menunaikan solat. Jangan kita datang surau masjid dalam keadaan lenggang-lingguk begitu aja. Masuk tak buat apa-apa. Ini salah. Salah dari segi tu. Walaupun tak dosa, tapi dari segi adab masuk masjid itu salah. Kemudiannya, imam juga disunatkan untuk membetulkan saf. Kan kita ceritakan tu kan. Jadi walaupun dah diqamat, jadi imam ni dia disunat pula macam saya buat tadi lah. Lebih afdal kalau saya berjalan pula tengok saf tu baik. Betulkan saf tu. Berjalan. Nanti orang nampak pelik pula kan. Macam tu. Tapi ni kadar saya tunggu je. Tak, kadar saya tunggu orang memenuhi saf. Tapi sepatutnya saya buat lebih pada tu lagi. Iaitu saya masuk, saya memeriksa barisan saf tu. Betul tak betul tu. Itu sunat sebenar. Tapi takut orang rasa pelik. Kalau ada pula Tok Imam berjalan. Tok Imam menunggu tu rasa pelik dah. Apa Tok Imam menunggu makmum datang. Itu memang sunat. Makmum imam tunggu. Makmum memenuhi saf. Okay. Dan saya sebut lagi, sunat lagi, imam tu memeriksa barisan saf tu. Cuma tak buat sampai ke situ lah. Sebab apa tak buat? Sebab kita takut orang sesegan tak. Jadi tak ada masalah. Takut ada orang tak faham. Tak. Tak jumpa lagi Tok Imam jalan cek saf ni, cek kaki ni, belakang depan tak pernah berlaku lagi. Betul tak? Terlebih lagi kalau masjid orang ramai kan. Jadi ala kadar tengok saf depan lah. Terutama saf depan lah. Paling tidak imam akan memeriksa saf tu bahagian depan. Nak belakang tu jauh lah. Nak periksa lagi pakai setengah jam baru dapat solat. Tak? Jadi maksudnya saf depan tu. Saf depan tu okey panjang dah. Kalau masjid saf depan tu berapa puluh orang? 50 orang paling kurang. 51 orang tak? Tapi disebabkan oleh masjid di zaman Nabi tak besar macam masjid kita. Dia bukan masjid surau ni. Ni je. Tak, besar ni je. Lebih kurangnya. Jadi kalau nak praktis seorang tu tak ada masalah lah. Tak. Tengok ala kadar macam mana. Tak. Kalau tidak pun saf depan saja. Imam memeriksa. Okey. Okey, untuk malam ni kita sambung lagi. Iaitu masuk perkara yang ke-9. Yang lepas kita dah bincang 8 perkara. Termasuk yang saya sebut secara ringkas tadi. Jadi apabila seorang itu bertakbiratul ihram, maka wajib di atasnya menghadirkan 3 perkara dalam hatinya sebelum itu. Sebelum dia tu dalam hati dia. 3 perkara. Iaitu pertama, niat menentukan solat yang hendak dirikan. Sama ada solat itu zuhur atau solat asar. Macam saya kata tadi, yang pertama sengaja. Kedua, fardu. Sengaja solat fardu. Sebab dia ada solat sunat. Solat fardu tu nak bezakan solat sunat. Kalau kita tak datangkan fardu tu, maka tak tahu mana satu sembahyang kita. Okey. Walaupun setengah ulama kata sah juga. Sebab dalam takbiratul ihram ni banyak khilaf ulama. Sebab apa? Untuk memudahkan. Sebab kadang-kadang kita diganggu oleh suara orang, diganggu oleh macam-macam. Kerana itulah sebelum kita takbiratul ihram tu, kita kena
ada 3 perkara. Semua akad takbir itu. Dalam keadaan kita sedar, kita nak menunaikan solat fardu maghrib. Ikut imam. Macam tu. Tak, macam saya dah confirm dah duduk depan tu. Nak jadi apa duduk depan tu? Tak. Takkan imam tu. Confirm nak jadi imam. Betul tak? Okey. Itu jadi imam. Cuma dia makmum pula. Bila duduk belakang, confirm nak jadi makmum. Takkan dah makmum imam duduk belakang. Dah confirm lah makmum duduk di belakang. Niat mari dah tu. Walaupun kita tak lafaz, tapi niat dah ada. Niat ikut imam tu dah ada. Dengan perbuatan kita tu. Sama juga kalau orang nak berpuasa tak. Bangun sahur tu dah kira niat nak berpuasa esok hari. Walaupun dia tak lafaz pun niat tu. Dia sama juga. Sebab solat ni dia mengambil kira juga niat sebelum. Sebab itu kita kata sahaja aku solat fardu isyak jadi imam. Macam tu. Sebut jadi imam tu. Fardu isyak jadi imam. Untuk membantu kita. Sebab kadang-kadang bila takbir ihram tu dia tak mari tahu. Tak mari. Jadi sebabnya dia begitu menghadirkan 3 perkara dia dah mesti sebelum itu. Sebelum apa? Sebelum takbir tu dia dah ada niat dah. Sebab dia takut tak mari dalam takbir ihram tu. Ya kita dah niat dah. Okey. Dan itu kan soal apa? Keduanya dia kata soal fardu. Saya sebut tadi. Fardu tak? Nak beza dengan sunat. Okey Sengaja aku solat fardu. Kalau kita kata, sebab apa? Kalau kita sebut fardu membezakan sunat. Bila sebut maghrib membezakan yang isyak atau yang subuh. Okey. Atau yang zuhur atau yang asar. Bila kita sebut solat fardu maghrib, kita tak perlu dah kata 3 rakaat. Sebab solat maghrib ni dah tentu 3 rakaat. Boleh? Tak ada sembahyang maghrib 4 rakaat, tak ada. Kita sembahyang subuh, tak sebut 2 rakaat pun. Memang orang sembahyang 2 rakaat. Saya dah sebut dah itu. Kita dah bincang sebelum ni kan. Tapi ni diperincikan lagi. Diulangkan lagi. Zuhur, maghrib, isyak tu tak perlu dah kita sebut rakaat. Sama juga kita solat Jumaat. Solat Jumaat. Dia takkan jadi 2, dia jadi 4, dia 2 je. Kemudian kita kata sahaja aku solat fardu Jumaat. Cuma pada Jumaat ni wajib kita niat ikut imam. Baru sah sembahyang. Kalau kita sembahyang biasa, kita tak niat ikut imam, sah. Cuma tak boleh pahala berimam saja. Beza kat situ. Beza kat situ lah. Kita niat ikut imam, tapi kita tak niat ikut imam. Mari surah dah duduk belakang sah ni, tak niat ikut imam. Sah. Dia tak ikut imam saja. Mari dia sah. Tapi solat Jumaat tak ikut imam sah tak? Batal, tak sah. Sebab wajib ikut imam. Itu beza kat situ. Jadi nak mudahnya, niat ikut imam belakang lah. Bila kita duduk belakang tu, niat. Memang kita pun duduk belakang tu, memang niat jadi makmum je. Kerana itu tak ada khilaf sangat kat situ. Sebab kita solat Jumaat memang duduk belakang makmum imam tak? Dan memang kita datang masjid tu nak ikut imam. Maksudnya nak ikut imam tu terlalu kuat pada solat Jumaat. Kalau tak mari pun dalam takbir dalam tak apa. Sebab memang dah kita niat ikut imam. Cuma dia tak boleh dalam bab imam ni, dia tak boleh. Imam tu Ahmad. Jadi kita niat ikut imam tu Mahmud. Tak boleh. Itu tak sah. Begitu. Kerana itulah kaedah nak ikut imam ni. Kita okey. Kerana itulah bila nak ikut makmum imam, kaki kita dengan kaki imam tu, ya, ini tumit
Tumit ni tumit imam. Tumit makmum belakang sikit je. Jadi agak-agak hak depan tu tahu tak orang main sembahyang jemaah dengan dia? Tahu lah. Sebab dekat. Ini awak main kat belakang jauh gitu. Mana kita tahu? Awak cari ikut pun tak betul. Cara masuk tu tak betul. Jadi kalau masuk, tumit awak ke tumit imam tu dekat aje. Kan dia kaki ni tumit ni kaki imam, ni kaki makmum. Gitu je. Jadi sebelah nampak lah. Mari tu. Masalah awak dia duduk belakang sangat. Macam tu. Jadi setengah makmum memang tak sedar. Dia tidak niat lah. Tapi sebenarnya keadaan asalnya, sepatutnya sedarlah orang depan tu nak niat imam. Tapi masalahnya kita duduk belakang. Tak tahu pun ikut kita. Tapi kalau keadaan asal, sedar. Sebab memang dia, kaki kita tumit saja. Tumit saja yang bezakan. Tumit kita kena belakang sikit. Banyak saya tengok orang tak tahu. Jadi kita dah selesai tadi berkaitan dengan sebab kita bicara tentang kedudukan tumit tadi kan. Tumit yang penting tumit itu tidak melebihi tumit imam. Walaupun dia tinggi zarafah sekalipun tak. Tapi tidak kira kat situ, dikira yang tu. Yalah orang tinggi nak kira mana? Sesat kalau tinggi zarafah tu dosa dia tak muat lagi. Dia tinggi sangat. Contohnya. Tak, okey. Kemudiannya, menghadirkan niat menjadi makmum. Ni makmum. Sama juga menjadi niat menjadi imam. Jadi menjadi makmum ni syarat untuk sah berjemaah. Okay. Apabila makmum itu menghadirkan di dalam hatinya 3 perkara tersebut, iaitu nama salat, sifat salat dan niat mengerjakannya, maka hendaklah juga ia menghadirkan niat menjadi makmum atau mengikut imam. Kita kata kalau dia tak niat, tak dapatlah pahala berjemaah tadi. Sembahyang sah. Sembahyang dia tak sah, tetap sah. Sebab dia cukup syarat. Cuma dia macam soal ikut imam kan. Tapi ikut imam dia tak menjadi. Itu je. Kalau dia tersalah mendahului imam pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia dah dikir sembahyang seorang diri. Sembahyang dia tetap sah. Okay. Kemudian mendapat fadilat takbiratul ihram. Okey, ni baru nak masuk takbir ihram. Jadi tadi niat tu, niat sebelum takbiratul ihram. Sebab niat sebelum takbir ihram tu takut tak hadir dalam takbiratul ihram tadi. Itu penting. Kerana itu dalam mazhab Syafi'i sunat kita sebut lafaz tu. Niat lafaz tu kita sunat. Kerana itu saya selalu akan lafaz buat Melayu kan, sengaja aku salat fardu isyak jadi imam. Saya sebut selalu macam tu. Sebab masa kita takbir tu, dia kadang-kadang ada gangguan-gangguan menyebabkan likasan tu tak berlaku. Tapi dia beza-beza kalau nak ambil wuduk. Ambil wuduk ni, dia mesti berlaku ketika basuh muka. Lain. Kalau kita niat sebelum ambil wuduk, tak sah. Lain. Itu bab wuduk. Dia tak sama. Bab sembahyang, boleh. Sebab sembahyang ni dia banyak masalah. Dia banyak gangguan sembahyang ni. Begitu. Okay. Jadi apabila imam mengangkat takbiratul ihram, maka disunatkan bagi makmum segera bertakbir. Takbiratul ihram itulah selepas takbir imamnya supaya ia mendapat fadilat takbir ihram. Jadi sunat bila imam selesai je kita tu angkat. Jangan tunggu. Sama juga kalau kita sampai imam dah rokok atau imam dah sujud dah. Terus kita takbir sujud. Jangan tunggu. Walaupun kita tak dapat rakaat. Kan contoh kita sampai imam dah sujud atau imam dah iktidal. Kita baru sampai. Kita terus takbiratul ihram iktidal sama dengan imam. Walaupun ketika itu kita tak dapat rakaat. Walaupun kita tak dapat rakaat, kita tetap mendapat pahala. Begitu. Kalau kita tunggu, kita rugi pahala tadi.
Kita jangan ambil kira tentang kita tak dapat rakaat. Memang kita rasa sembahyang kita panjang. Tapi kita kena ingat, walaupun kita tak dapat rakaat, kita tetap mendapat pahala pada rakaat yang kita tak dapat tadi. Kalau kita tak tahu, kita tunggulah. Biar imam bangun dulu, baru kita takbiratul ihram. Rugi. Sebab kita tak dapat pahala. Walaupun kita kurang pada imam muafiq, kita kurang pada takbir bersama imam, tapi kita dapat pahala lebih. Sebab kita dapat pahala pada rakaat yang kita tak dapat rakaat tadi. Allah SWT tetap mengira perbuatan-perbuatan sembahyang kita pada rakaat yang kita tak dapat rakaat tadi. Kalau tak tahu, kita tunggu saja, rugi saja. Rugi. Dah rugi, tunggu tak dapat apa-apa. Tak. Jadi alang-alang tak dapat apa-apa, biarlah kita ikut imam dapat sesuatu pahala di sisi Allah. Itu kena faham. Nanti tak faham, kita pun duduk saja situ. Okay. Ada hadis mengatakan siapa yang menghadirkan takbiratul ihram selama 40 pagi, nescaya ditulis untuknya 2 kebebasan. Iaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari nifak. Tapi tak sebut hadis apa. Okey, tak sebut lagi. Cuma dia kata hadis-hadis. Tersebut dalam kitab Syarah Asy-Syihab. Ada kitab Asy-Syihab dia kata sebut. Menurut riwayat, ada sekumpulan penyamun telah menyamun 400 ekor unta. Banyak tu, 400 ekor unta tu. Kan? Kalau ayam, lain cerita. Ayam 400 ekor pun banyak dah. Satu lori tu 1,000. Dia bukan ayam. Lori. Separuh lori lah. Kalau unta, 400 ekor unta, berlori-lori ni. Bukan separuh lori. Berlori-lori ni. Okey. 400 unta. Dan 40 orang hamba saya. Wah, 40 hamba pula. Semua bah lah ni. 40 orang telah menyamun. Okey. Saya milik Abu Amamah Al-Bahili. Lalu beliau datang menemui Rasulullah SAW dengan rupa yang sungguh sedih. Beliau telah ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah yang telah mendukacitakan kamu? Beliau pun menceritakan peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku fikir engkau duka cita kerana luput takbir ihram. Jawab beliau, wahai Rasulullah, keluputan takbir ihram itu padaku lebih besar dari kehilangan semua harta ini. Bahkan lebih besar dari kehilangan unta sepenuh bumi. Jadi, masa dia datang jumpa Rasul tu, dia sedih jugalah. Siapa tak sedih? 400 ekor unta. Berapa lori tu? Faham tak? Sebas manusia. Seorang manusia, berapa ribu tu boleh jual tu. Tak? Tapi sama tu sama hamba. Boleh jual. Tak? Mahal satu hamba tu. Bukan 3-4 ribu. 10-20 ribu juga. Seorang hamba tu. Orang sekarang pun jual manusia pun boleh dikaya kan. Sekarang orang tak apa hamba tak ada, tapi tetap berlaku penjualan manusia. Jadi bila jumpa Rasulullah, dia cerita Rasulullah tentang kehilangan tu tadi. Lalu Rasul kata, aku ingat ke kau ni sedih sebab luput takbir 40 kali. Begitu. Maksudnya sebenarnya takbiratul ihram tu lebih besar nilai dia daripada kehilangan 400 unta tadi. Lalu kata Abu Imamah Al-Bahili tadi, dia kata, wahai Rasulullah, keluputan. Tapi Abu Imamah dia mengakui lah bahawa sebenarnya ialah walaupun dia sedih kehilangan unta tadi, tapi dia akui sebenarnya luput 40 takbiratul ihram bersama imam tu lebih bernilai daripada kehilangan unta 400 ekor. Nak kabarnya betapa nilainya kalau kita bersama imam takbiratul ihram ni. Betul.
Sebab apa dia nama takbiratul ihram? Sebabnya setelah takbir itu berlaku, maka haramlah perbuatan yang lain. Okey. Jadi kalau kita nak keluar daripada perbuatan perkara yang haram tadi, maka ada dua perkara yang kita boleh buat. Pertama, kita boleh beri salam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas sembahyang kita. Kedua, kita niat saja berhenti sembahyang, maka automatik dia akan berhenti sembahyang. Tapi tanpa kita membuat perbuatan tadi, dua tadi, maka kalaulah kita buat dulu, tak salam, maka buatan kita haram. Dia ada cara dia. Contoh kita nampak ular kan. Takkan nak sembahyang tak? Tapi nak berhenti macam mana? Beri salam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun niat saja keluar daripada sembahyang. Selesai. Tapi jangan keluar begitu saja. Ada cara, ada kaedah dia. Sebab apa? Sebab bila dah takbiratul ihram tu berlaku, maka haramlah segala perbuatan selain daripada perbuatan sembahyang, termasuk bercakap. Bercakap tu batas sembahyang kan? Perbuatan tu haram dan membatalkan solat. Bukannya batas sembahyang tapi tak berdosa. Berdosa. Okey. Kata pengarang Al-Minhaj, fadilah takbiratul ihram itu hanya dapat dicapai dengan mengangkat takbiratul ihram sebab saja imam selesai bertakbir. Jadi bila imam takbir Allahu Akbar, kita pun terus ikut. Jangan tunggu lagi. Macam kalau kita nak fadilat takbiratul ihram bersama imam. Yang kata tak dinilai dia lebih daripada Pak Taekwondo itu tadi. Ini dalam kitab Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ni adalah kitab karangan Imam An-Nawawi. Dan disambung selepas Imam Nawawi meninggal, disambung oleh Imam Ar-Rafi'i. Dia ada dalam 40 jilid kitab tu. Okey. Fadilah itu boleh didapati apabila seseorang itu bertakbir tanpa diganggu was-was yang zahir dan yang jelas. Bererti jika takbiratul ihram seseorang itu diganggu oleh was-was yang zahir, maka ia tidak mendapat fadilat takbiratul ihram. Dia kadang-kadang tu lah. Tak main Allah. Sudah. Tak habis-habis Allah tu. Bila dapat, imam nak habis dah. Baca surah dah. Fatihah dah selesai. Baca surah pun nak habis dah. Dia main tak takbir lagi. Kita dah beritahu dah. Kalau kita was-was, belajar balik. Tahu kaedah-kaedah itu. Ambil yang paling mudah. Macam takbiratul ihram tu lah. Kalau kita ambil orang panjang, memang tak siapa-siapa. Ataupun kita tak tahu. Sebenarnya, kita boleh niat sebelum tu. Tak mari dah kata baru pun tak apa. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, go je. Tak lari pun tak apa. Sebab kita dah tahu. Tapi masa kita tak tahu, kita nak mari juga dalam takbiratul ihram. Itu masalah dia. Tahu tak? Memang dapat pahala. Tapi tak apalah, asalkan sah sebenarnya. Main tak Allah begitu. Sama juga, saya cerita dulu. Tak? Kalau orang tu akad nikah nak ijab kubur tu lah. Tak. Saja aku terima nikah aja. Nikah dah terlalu saya pun lupa dah. Baru nikah 4 tahun lepas. Sampai si meninggal lah. Cakap yang kedua. Saja aku terima nikahnya. Sepulan lah tu. Dengan mas kahwinnya. Macam tu. Jadi syakat mas kahwin tu syakat yang saya berilah. Maksudnya biasa orang ikut macam kat Selangor ni berapa RM10? 300 kan. Dia sebenarnya kita disunatkan kita disunatkan akad tu dengan jumlah mas kahwin kita nak bagi pada isteri kita. Saya macam kat nikah saya tak ikut yang negeri punya. Saya ikut yang saya nak bagi. Contoh saya nak bagi RM5,000, saya akan RM5,000 lah. Dia mas kahwin. Hantaran lain, hantaran tu dikira hadiah. Okey, hantaran tu dikira hadiah.
Mas kahwin tu yang wajib. Okay. Kalau kita tak angkat mas kahwin, yang kenduri tu lain. Kenduri tu wajib atas pengantin lelaki. Mas kahwin juga atas perkahwinan lelaki. Hadiah tu sunat. Hadiah tu kita maksudkan pada hantaran tu lah. Hadiah tu hantaran. Okey. Sunat memberi hantar hadiah. Sunat. Kemudiannya, akad tu, mas kahwin tu. Mas kahwin tu penting. Okay, kalau apa-apa berlaku. Dia bukan duit hangus. Duit hangus tu lain. Kalau kita nak bagi isi kita 5,000 contohnya. Kita angkat 5,000. Sebab kalau apa-apa berlaku, contohnya, kita boleh tuntut balik 5,000 tu. Paling kurang, kita dapat separuh. Contoh, ada orang tiba-tiba cerai. Sebab kemungkinan selepas dia kahwin baru dia tahu. Rupanya itulah ya. Kalau isi lelaki tu lain ya. Itu memang tak sah dari awal. Tapi tiba dia tahu isi dia tu contohnya ada kecacatan. Sebelum dia kahwin tak tahu. Dan bakal isi pun tak bertuturan. Tiba ada kecacatan. Lalu dia nak bercerai sebab kecacatan dia tak boleh nak terima. Ada sebab-sebab tertentu. Lalu mas kahwin dia tadi, dia boleh ambil balik separuh daripada pemberian dia. Dengan syarat dia tidak menyentuh isteri dia. Begitu. Dia tak sentuh isteri dia dan dia bercerai. Maka dia boleh tutup separuh daripada mas kahwin yang dia beri. Tapi kalau dia sentuh, tak boleh lah. Dia ingat tu. Kalau disentuh tak boleh. Tapi kalau dia belum sentuh, dia boleh tuntut separuh. Okay. Ini cerita kalau akad. Sama akad nikah. Kalau dia tu tak boleh, macam nak sebut tadi kan, tiba lupa. Sekali tak boleh, 2 kali tak boleh. Kan? Tak payah ada bunga lah. Kan? Cakap je, aku terima, sah akad nikah dia. Aku terima je. Aku terima nikahnya, sah. Ataupun aku terima saja. Sah juga. Itu paling mudah. Maksud saya. Hak panjang tu, dia kesunat lah. Fadilah sebab disebut laka. Ni, aku terima saja. Sebab mas kahwin disebut dah. Aku nikahkan nikah dengan mas kahwin sekarang itu kan. Disebut dah kan. Aku terima. Sebab jelas dah. Mas kahwin tu apa? Pengantin tu siapa? Jelas dah. Maka aku terima je lah. Kerana akad nikah ni tak boleh main-main. Contoh kita gurau. Kawan kita. Ramah dah surah ni. Ramah dah kedah tu. Kan? Aku nak akad nikah dah. Contoh akad nikah dah. Anak aku dengan sekian. Lepas tu kalau aku terima. Lepas tu ada kena dengar. Sah. Ya? Sah ya? Tak boleh gurau. Sama lah. Bercerai, tak boleh gurau juga. Tak boleh gurau. Gitu. Jadi kita nak berlakon pun, kena jaga ni. Jangan sampai nak cerita tu, supaya nak ria cerita tu, sampai kita sebut nak, aku cerai isteri aku, contoh gitu. Isi kita orang kat rumah tu je. Bukan kat depan kamera tu. Macam tu. Jadi, benda-benda tak payah gurau. Sama kita nak buat semayang. Tak payah semayang. Buat doa je. Kan? Buat doa saja. Ataupun buat zikir je. Bentuk macam tu. Kalau kita buat bentuk semayang yang betul, tak boleh. Sedangkan kita main-main. Kalau nak buat betul, kena niat semayang betul. Jangan Allah buat tanpa niat apa-apa. Niatlah sunat mutlak, 2 rakaat. Tak apa, itu boleh. Sebab perbuatannya semayang. Tapi tak boleh perbuatan semayang tu diajuk-ajukkan. Tak boleh. Melainkan mengajar. Mengajar ni tak penuh kan. Itu boleh. Tapi kalau kita sebenarnya nak melakukan sembahyang, ada takbiratul ihram, tak, tu ada beri salam pula, haram.
Sama kita sujud. Sujud ada dua saja yang boleh kita buat. Sujud syukur, sujud dalam solat. Lain dia tak boleh sujud. Itu antara perbuatan-perbuatan yang ada masa dia, ada tempat dia. Bukan semua kadang yang kita boleh buat. Kita bersyukur tak kena Allah, kan? Sujud boleh. Dan lepas sujud pun ada, kan? Macam tu. Dan sunat pula kita ambil ada wuduk lah. Sunat. Betul. Dalam sembahyang pun ada sujud, kan? Dalam mengaji pun ada sujud, kan? Sujud sejadah, kan? Boleh sujud. Dan sujud syukur. Dan biasa sujud syukur kita galakkan di sembahyang 2 rakaat. Bukan sekadar sujud di sembahyang Allah Akbar 2 rakaat. Sebab sujud hanya 2 berlaku saja. Satu dah sembahyang, satu sujud selepas adanya sujud sejadah tu. Itu dibolehkan. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.